satu konsep kan, konsep ketenangan ni, dia ada satu cerita lah, cerita daripada kalangan-kalangan ulama sufi lah. Dia kata ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia di tengah-tengah dia naik kapal, tengah-tengah kapal tu ribut apa semua kan. So semua orang tengah cari cara nak selamatkan diri lah. So ada orang terjun dan ada orang bagi dekat dia jaket keselamatan. Dia kata dia tak nak pakai, dia nak Allah yang selamatkan dia. Ada orang hantar tali helikopter datang, hantar turunkan tangga suruh dia naik. Dia kata tak nak, dia nak tunggu Allah selamatkan dia. So ada orang kata nah turun terjun, aku tolong tarik engkau kan. Dia kata tak nak, aku nak tunggu Allah selamatkan aku. Dia tak adilkan dia mati. Dia jumpa Tuhan, dia kata wahai Tuhan, kenapa engkau tak tolong aku? Tuhan kata aku dah hantar orang, aku dah hantar helikopter, aku dah hantar jaket, engkau yang tak nak ambil. So kadang-kadang kita ni mencari sesuatu yang takkan mungkin kita dapat, sesuatu yang kita expect je. So tenang adalah macam mana kita tak mencari sesuatu yang kita tak expect. Bila kita expect something tak jadi tu, kita kena belajar untuk menerima apa adanya. Itu pada saya ketenangan yang sebenar. Whatever happen. What it is what it is. Itu pada saya. So contoh tengah bencana, you tak boleh nak expect you akan tenang bila habis bencana. Bila habis bencana you rasa lega, okey lah, fine lah. Kalau stoicism, tenang dia adalah bila gap di antara musibah kepada musibah. Tapi kalau agama, pada saya tenang tu bila keseluruhan musibah tu. Ada satu ayat yang menarik tau. You still tahu ayat ni kan? Allazina iza asabatu musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang berkata mereka yang ditimpakan ujian, mereka hanya berkata